Sebelum kejadian hari ini, mereka ingat Trump adalah penentu. Trump kata berhenti perang, keadaan akan okey dan keadaan okey. Harga minyak akan kembali pulih. Tapi Iran juga menjadi kuasa penentu. Di mana walaupun perang ini dihentikan, sama ada tak dihentikan, Iran telah masuk fasa baru. Dengan tidak lagi mengamalkan apa dipanggil amaran kepada kapal-kapal dagang yang lalu di Selat Hormuz untuk diserang. Iran pun telah mula memasang semua poyo api di dalam selat yang sangat mudah untuk kena pada mana-mana kapal kalau mereka mencuba, kerana selat yang dalam ni hanyalah 3 km daripada 33 km. Dengan perkembangan yang ada, dan kemudiannya Amerika tidaklah menjadi penentu. Bila Trump kata dia nak berhenti perang, dunia mengatakan okey, perang berhenti berarti minyak akan dapat keluar balik, ekonomi dunia akan berjalan seperti biasa, kos operasi akan balik pada kadar pulih bila harga minyak turun pada paras yang stable, iaitu kembali pada paras sekitar 63 ke 72 dolar USD per barrel mengikut harga konservatif. Bila berlaku harga perang di mana minyak pernah melambung pada hari Isnin, iaitu 115 dolar USD per barrel, kemudian turun pada 88 selepas ucapan Trump. Kini Iran juga menunjukkan bahawa dia juga penentu bagi pasaran minyak, dan tidak hanya Amerika kalau Amerika ingin menerus ataupun memberhentikan perang. Bagi Iran, dia adalah penentu juga kerana dia boleh menentukan Selat Hormuz yang membekalkan 1/5 minyak dunia ataupun 25% gas LNG dunia, dia juga penentu. Maka dengan langkah Iran mula memasang poyo api, walaupun Amerika berjaya mengebom hari ini, dia bom hari ini, kita tak boleh sahkan bahawa 13, 16, 17 kapal yang disebut dalam laporan yang berbeza-beza ni sama ada kapal minyak Iran ataupun kapal yang memasang poyo api. Kita tunggu bagaimana siapa yang spin story ni. Kalau mengikut Perancis, dia kata kapal minyak. Kalau mengikut Amerika hari ini, barangkali dia nak menghalalkan pengeboman tu, dia kata dia bom kapal-kapal Iran yang sedang main poyo api. Berarti kalau dia nak menyusun naratif baru, dia kata kapal ni bawa poyo api, sedang memasang poyo api di lautan. Berarti pengeboman ni Amerika kata boleh halalkan, dia bom demi kebaikan dunia. Jadi kita kena tunggu besok, lusa apabila maklumat menjadi lebih cerah. Kerana satu, video yang keluar adalah video night vision. Night vision ni berarti nampak kapal tu putih je, sebab pengeboman ni berlaku waktu malam. Jadi kita susah nak gambarkan bahawa ini kapal dagang isi minyak ataupun ini kapal yang mengisi bom. Apapun, dia telah menghantar satu lagi isyarat kepada dunia. Bukan Amerika saja playmaker yang boleh menentukan sama ada keamanan boleh dicapai kalau Amerika berhenti perang. Iran menghantar isyarat yang lebih jelas bahawa kami memiliki Selat Hormuz yang aset dia untuk pengajaran masa depan. Sekiranya Iran diganggu, dunia semuanya akan terancam. Ini yang saya kata, kalau terbakar satu, biar terbakar semua. Seperti mana yang Iran lancarkan ke atas kem-kem tentera Amerika yang berada di tanah Arab dengan memberi isyarat kepada bangsa Arab. Sekiranya mereka tidak menjalankan kompromi diplomatik dan kompromi ekonomi untuk menekan Amerika daripada menyerang Iran, berarti mereka akan dapat tempiasan kerana dalam negara mereka terdapat kem-kem tentera Amerika yang radar dia berfungsi untuk membantu serangan ke atas Iran dan berfungsi untuk mengesan perlu pandu Iran untuk maklumatnya dihantar lebih awal kepada Israel. Sekiranya langkah Iran pasang poyo api ni, berarti perang berhenti pun kapal tak selamat. Dan kemudian nak potong poyo api ni lah memerlukan masa berbulan-bulan dan barangkali makan masa tahun. Dan siapa nak potong poyo api ni kalau perairan ni masih lagi menjadi perairan yang dikuasai oleh Iran? Ini memerlukan kos, angka, nyawa dan teknologi yang tinggi. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham, kata hari ini ada tekanan baru. Siapa yang masuk tengok minyak Brent sekejap, capai berapa? Minyak Brent, okey, minyak Brent dah naik balik 90.6. Berarti minyak Brent, minyak yang turun 83 dolar USD sebelum PM ucap tadi, sekarang dah naik 90 dolar balik. Berarti 90.6. Besok kemungkinan akan naik lagi apabila berita dan juga analisis antarabangsa membuat satu kesimpulan bahawa langkah Amerika untuk mengatakan perang ini akan ditamatkan segera tapi tidak pada minggu ini, tidak menjamin bahawa dunia semua boleh berasa selesa, seolah-olah Amerika yang menentukan ekonomi dunia. Iran juga mau mengatakan sekiranya sekali mereka diserang dan sekali dunia membiarkan kepada mereka, impaknya akan ditanggung oleh dunia dari segi kadar inflasi pada jangka masa yang panjang. Berarti India menggunakan polisi impact ekonomi globally. Walaupun impact perang ke atas mereka hanyalah kena pada Iran, Iran nak jelaskan kepada dunia dasar Amerika yang kalau dunia tak kawal dan dunia membiarkan Amerika bertindak sebagai polis dunia, Iran boleh menggunakan dasar yang mudah, iaitu menjahanamkan seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz dan dunia menanggung masalahnya. Untuk menghantar isyarat kekuatan Amerika pada ketenteraan, kekuatan Iran adalah kepada serangan ekonomi. Ini memberikan lebih banyak tekanan kepada masyarakat antarabangsa dan mereka yang selama ini, syarikat-syarikat industri yang berada di belakang Amerika,
yang membantu Amerika dari segi menjana penjanaan persenjataan, yang menjadikan ekonomi Amerika kuat, mereka boleh dilumpuhkan dengan apa yang dipanggil sebagai senjata Iran yang bersifat sabotaj ekonomi. Ini tuan-tuan harus lihat bahawa intangible, kesan perang yang tidak dilihat, bahawa Iran boleh melancarkan perang yang tidak ada angka kematian, perang yang tidak ada angka kemusnahan, tapi perang yang boleh menjadikan dunia mengalami apa dipanggil sebagai kadar inflasi yang sangat tinggi, ataupun dipanggil sebagai ketepuan ekonomi, ataupun ketepuan industri, kerana industri memerlukan minyak sangat banyak. Itu saya update tuan-tuan. Besok kalau ada maklumat yang lebih jelas mengenai 13 atau 16 atau 17 kapal ni, sebab laporan awal mengatakan bahawa Perancis mengesahkan dari segi intelijen yang mereka perolehi, ini adalah kapal minyak Iran, yang mana minyak Iran ni tak dibenarkan keluar daripada Amerika kerana Amerika nak jadikan juga Iran tak boleh menjual minyak dia. Sebelum tu Iran serang kapal-kapal minyak yang menggunakan selat ni, yang mana Iran kata kapal ini kalau mempunyai kepentingan kepada Amerika dan kapal ini mempunyai kepentingan pada Israel, dia adalah target perang yang sangat sah. Maka kita tunggu supaya besok lusa kita dapat maklumat yang lebih jelas apabila kedua-dua pihak dan para mereka yang mengkaji dan meneliti keadaan ini menjelaskan kepada kita dengan maklumat yang lebih kuat. Cuma satu, saya jelaskan kenapa minyak Brent naik balik, untuk menunjukkan pada dunia pattern peperangan tidak hanya ditentukan oleh Amerika, sebuah negara besar. Pattern menjadikan dunia boleh terhukum kalau membiarkan Amerika dan juga kroni-kroni ekonomi mereka terus saja membelasah mana-mana negara, dalam konteks ini adalah Iran. Selat 3 km panjang ni akan meletakkan dunia dalam keadaan yang sangat rumit. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pergerakan harga minyak, kita ambil daripada 3 negara yang sempat saya analisis, California di Indonesia, California di Amerika Syarikat, minyak naik 49%. Nanti kalau tuan-tuan cek dia datang dalam gallon, saya dah minta Arif pindah dalam liter supaya tuan-tuan boleh ukur dengan harga minyak kita. Harga minyak di California sebelum ni hanyalah minyak di California sebelum ni hanyalah 0.95 sen USD, iaitu ataupun RM3.70 ringgit Malaysia. Tapi sejak perang ni berlaku, harganya telah meningkat 141 dolar Amerika, ataupun sama dengan RM5.50 per liter. Ini menjadikan ada kenaikan 49%. Manakala di Australia, yang mana sekarang orang tengah marah adalah kerana harga minyak di Australia juga tak dapat disubsidi, yang memang tak disubsidikan oleh kerajaannya. Minyak Australia sebelum ni adalah 175 UAD Australia dollar, tapi kini naik ataupun samaan dengan 486. Tapi lepas perang ni berlaku, hanya dalam 10 hari minyak di Australia telah meningkat daripada harga 175 dolar Australia kepada $2.20 Australia, ataupun bersamaan dengan RM6.11 Malaysia. Negara yang terpencil seperti Filipina, untuk kita ukur kayu ukur, Filipina mengalami kenaikan 15%. Di mana Filipina pada harga sebelum ni adalah 1 liter bersama dengan RM4.60 kita. Sekarang Filipina telah mencapai 1 liter RM5.20. Ada kenaikan 15%. Hari ini ada laporan khas yang dikeluarkan oleh BBC dengan Filipina yang kena 15%. Dengar dulu, Filipina ni negara tak kaya. Banding dengan Amerika, di Filipina negara tak kaya, naik 15% ya. Ferdinand Marcos Jr., presiden dia terpaksa menampung kesan dia kerana ramai orang tidak lagi menaiki kenderaan peribadi. Orang-orang yang bergaji kecil mula naik kenderaan awam atau perkhidmatan awam yang menjadi penuh dan sangat padat. Tuan-tuan boleh tengok dalam laporan BBC di mana orang-orang Filipina yang bekerja beralih naik ke kenderaan awam. Setakat ni kenderaan awam masih lagi dijana oleh kerajaan dengan harga yang sama. Dan akhirnya Ferdinand Marcos Jr. mengatakan kemungkinan Filipina akan pergi kepada 4 hari bekerja, bagi membolehkan satu adalah kos kepada pekerja yang pergi bekerja menjadi lebih rendah kerana 3 hari cuti. Yang kedua, kegunaan elektrik yang dijana oleh minyak dalam pejabat-pejabat mereka kerja dapat direndahkan. Tapi ini akan melemahkan ekonomi Filipina kerana dia tidak menjadi produktif. Anda mengurangkan kos operasi, berarti anda mengurangkan produktiviti. Ini langkah jangka pendek yang cuba dipikirkan oleh Ferdinand Marcos Jr. dalam menyelesaikan masalah di Filipina. Di Malaysia kita hanya boleh bertahan sampai Mei, kerana stok minyak yang kata Perdana Menteri dalam ucapan daripada petang tadi, menerima nasihat daripada Petronas, kita boleh bertahan sampai hujung bulan Mei. Berarti kita ada lebih kurang dalam 80 hari stok minyak ke depan, yang mana Jepun ada 6 bulan ataupun 180 hari. Berarti dengan keadaan yang ada sekarang, sekiranya Iran mengambil langkah tidak mau menjadikan perang ini mudah, seolah-olah Amerika titik penentu, dia boleh bantai negara orang, dia boleh pergi dan kemudian dia harap ekonomi pulih seperti biasa. Tapi Iran kalau dia menggunakan Selat Hormuz untuk dunia membuka mata dengan mengatakan tidak hanya peluru berpandu Amerika dan Israel menentukan nasib Iran, tidak hanya Iran saja yang akan menanggung beban kalau dunia membiarkan Amerika dan Israel cuba melakukan apa saja, dunia harus juga menanggung padahnya. Nah, sekiranya Selat Hormuz yang teluk dia sangat kecil ni dan kemudiannya menjadi penuh dengan periuk api dan juga
jerat sejaran Kak Sama dalam bentuk bom yang akan menghalang kapal-kapal masuk dan memerlukan masa berbulan-bulan untuk dikemaskan. Berarti Iran berjaya menyita minyak dunia kepada paras yang tinggi, menjadikan seluruh dunia akan merasakan bahawa impak yang selama ini dibiarkan kerana mereka menganggap ini adalah perang di antara Amerika dengan Israel dengan Iran, kini menjadi impak dunia. Satu isyarat yang Iran hantar kepada dunia, kalau Amerika boleh menjadi raja dan melaksanakan apa saja pembantaian sesuka hati kepada dunia, Selat Hormuz akan menjadi penentu pula, di mana dunia akan turut terseksa dari segi kos sara hidup, dari segi kenaikan ekonomi dan dari segi apa yang dipanggil kadar inflasi. Jadi kerana petang tadi itulah minyak kembali melambung daripada $83 dan apa yang berlaku di Selat Hormuz, dunia terpaksa mengkaji pula apakah Iran akan bertoleransi dengan membenarkan Selat Hormuz dibuka dengan begitu mudah apabila Amerika berhenti daripada membantai negara dia yang kini musnah teruk.